Assalamualaikum sahabat. Malam-malam rasa lapar lah pula sikit-sikit. Tapi nak kena masak lah juga bila dah rasa lapar tu. Cara saya kalau sambal belacan ni pekat kan, saya letak air tadi sikit. Even you all tak ada air senjawa ke apa, tak ada. Saya ada senjawa tapi saya tak nak buat air dia. Limau ni dah tua tapi saya manfaat juga. Saya guna juga. So dia belacan tu jadi kematu lah. Tak ada air, saya letak air. Dan ini, lepas tu ada kuah petang tadi. Kuah petang tadi tu saya rasa macam masak asam lah. Cuma ni saya tak letak asam keping sebab asam keping dah habis. Bila nak beli tu asyik tak ingat saja. Okey korang. Nak tunggu terung ni sampai masak. Lagi sikit. Ikan ni saya kelar. Tu kating-kating satu. Jadilah makan malam je kan. Rajin dah pula buat sambal belacan. Okey korang. Okey. Okey. Dalam beg. Very simple. Garing. Saya letak gula, belacan dan ajinomoto. Satu sudu kecil rasanya. Tu korang. Thank you.